Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tentu ramai penyokong ataupun orang-orang setia dengan Parti Bersatu yang kecewa kerana PAS memutuskan tidak akan bekerjasama lagi dengan Bersatu. Walaupun mereka sama-sama berada di dalam Perikatan Nasional itu PN, tetapi di segi hubungan antara parti, kedua parti itu mereka dah putus. PAS dah putus, tak mahu lagi bekerjasama ataupun berkompromi dengan Bersatu yang diterajui oleh Muhyiddin. Dan kalau kita lihat situasi ini, samalah seperti mana UMNO yang tidak mahu bekerjasama dengan DAP di peringkat negeri. Manakala di peringkat persekutuan, Zahid Hamidi mengaku bahawa ia hanya bekerjasama setakat penggal ini sahaja kerana ini memandangkan permintaan yang di Pertuan Agong agar bekerjasama untuk menjaga kerajaan. Dan selepas ini, kalau ada pilihan raya, UMNO dengan DAP tidak akan bersama. Begitu juga dengan PAS dengan Bersatu. Kenapa PAS mengambil langkah sebegitu? Kenapa tergamaknya PAS membuang Muhyiddin dan timnya, Azmi Ali dan semua tu? Ini adalah pendedahan awal bahawa sehari dua lagi bekas Timbalan Presiden Bersatu iaitu Hamzah Zainuddin akan melancarkan parti barunya di Tanah Merah. Dan pada hari itu, ia akan mengisytiharkan apa nama partinya. Yang sebelum ini mereka dikenali dengan Reset, iaitu kumpulan mereka kumpulan Reset. Makna selepas ini kumpulan Reset akan menubuhkan parti baru dan parti itu direstui, diterima oleh PAS. Dan inilah parti yang bakal menggantikan kedudukan Bersatu. Memang sudah dimaklumi di dalaman orang-orang dalaman PAS, dalaman Reset sendiri, mereka percaya bahawa Presiden PAS sedang menunggu kumpulan Reset, kumpulan Hamzah Zainuddin. UMNO, Barisan Nasional, PH perlu ingat, buat masa sekarang mana-mana parti yang disokong oleh PAS di negeri-negeri Melayu, mereka akan memperoleh sokongan yang kuat dan berkemungkinan akan mendapat kerusi. Dan begitu juga kumpulan Reset, walaupun mereka baru, walaupun mereka parti yang belum ada kekuatan sendiri, tetapi di belakangnya ada PAS. Di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, sesiapa saja parti yang disokong oleh PAS, mereka akan menanglah. Dan di Kelantan ini, tentulah Reset akan meletakkan calonnya sendiri dan mereka akan beroleh kemenangan. Di sini kita melihat bahawa PAS seperti mana parti-parti lain di Malaysia, parti-parti lain di dunia, mereka mencari kawan kerana nak mendapatkan kelebihan, nak mendapatkan sokongan dan dengan tujuan untuk mendapat kuasa. Tidak ada agenda agama di dalam politik. Agenda agama sudah menjadi agenda yang seterusnya sebelum agenda yang pertama adalah kuasa.